dan salam Malaysia Madani. Selamat datang ke Hari Terbuka Karnival Pendidikan Madani yang sedang berlangsung di Permai Mall Miri. Program ini akan diajarkan pada 14 Ogos hingga 15 Ogos 2026. Terdapat pelbagai aktiviti yang akan dijalankan pada hari ini. Antaranya, pertandingan melukis, pertandingan mewarna, pertandingan membuat poster dan pertandingan pitching guru selama 3 minit. Tidak hanya pertandingan, malah ada pameran iaitu institusi kewangan dan institusi pengajian tinggi swasta dan juga STEM playground. Jadi, tanpa melengahkan masa, mari sama-sama kita saksikan program ini. Jom sama-sama kita saksikan. Diskriminasi iaitu memalukan atas jantina atau ras atau agama atau kita create permusuhan. Kita create persekitaran yang negatif. Okey? Saya rasa kalau budak-budak lelaki di sini mungkin sekarang saya bersama Tuan Jumari yang merupakan bekas pengetua di SMK Merbah Miri dan sekarang memangku sebagai Ketua Pegawai Daerah Miri. Baiklah Tuan, saya akan menanyakan beberapa soalan. Soalan pertama, apakah tujuan program ini diadakan? Pertamanya nak betulkan, bukan Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Miri. Okey. So, tujuan Karnival Madani pada hari ini adalah untuk mendekatkan PPD selaku organisasi yang mengawal ataupun yang menjaga sekolah-sekolah di daerah Miri dan guru-guru dengan masyarakat. Jadi kita buat di Permai Mall ni untuk beritahulah bahawa kita di PPD ini ada beberapa bahagian sektor yang membantu guru-guru dengan murid-murid di sekolah. Salah satunya kita ada sektor pengurusan sekolah tentang guru-guru, okey, tentang guru-guru yang berkhidmat di sekolah-sekolah lah. Kemudian kita ada sektor pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum. Kita ada sektor perancangan yang berkaitan dengan pembangunan dan perancangan, dan kita juga ada satu sektor pembelajaran yang berkaitan dengan akademik. So kita nak mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Jadi masyarakat boleh datang, boleh tanya, boleh lihat. Jadi untuk mendekatkan, okey, kerjasama antara masyarakat dengan PPD Miri. Okey. Baiklah, bagi soalan kedua, apakah harapan Tuan kepada masyarakat yang telah menghadiri karnival ini? Baik, dengan adanya karnival ini, masyarakat akan lebih faham fungsi dan tugas kami di PPD Miri ini yang membantu dan menyokong sekolah-sekolah. Kami bukannya sesuatu yang badan yang mencari kesalahan. Kami membimbing, memantau dan membantu murid-murid kita, guru-guru kita dan apa-apa juga pasal pembangunan murid di daerah Miri ini. Jadi harapnya dia memberikan manfaat kepada semua, sebab masyarakat boleh tanya apa yang berlaku di sini, apa yang mereka nak tahu, kita akan cuba bantu sepanjang 2 hari program ini, di samping dengan beberapa pengisian. Contohnya macam tadi kita ada pengisian ceramah daripada Suakam tentang hak-hak kemanusiaan. Kita murid, jika kita dibuli, mana kita nak pergi, apa tindakan boleh diambil dan perlindungan yang kita boleh dapat. Dan selepas ini kita akan ada guru-guru kita yang akan mempersembahkan inovasi masing-masing yang nak dipertontonkan kepada masyarakat. Kita juga ada guru-guru yang inovatif. Okey. Baiklah, terima kasih Tuan kerana sudi ditemubuat oleh TV PSS Merbau. Okey, terima kasih. Terima kasih. Bye.